Pertama semua, orang yang tidak diangkat amalannya, walaupun sejengkal daripadanya semua, ialah orang yang menjadi ketua kepada sesuatu kaum dan semua, tetapi kaum membencikannya. Sebab ada ataupun pemerintah yang melakukan zalim ke atas rakyatnya dan semua, dan rakyat membencikannya dan semua, maka orang ni dan semua amalannya tidak diangkat oleh oleh malaikat kepada Allah Ta'ala, walaupun sejengkal daripada kepalanya. Okay. Yang kedua dah semua, orang yang kedua yang amalan tidak diangkat walaupun sejengkal dari kepalanya, itu siapa dah semua? Isteri yang tidur sementara suami sedang marah kepadanya. Yang ketiga dah semua, memutuskan dua saudara yang saling mendiamkan diri, itu memutuskan silaturahim. Kita memutuskan silaturahim antara kita saudara-saudara, antara dua saudara, adik-beradik, bapa saudara, mak saudara, datuk, nenek, kita bergaduh, kita tak bersilaturahim. So, kita memutus silaturahim. Maka tuan semua, orang macam ni, orang yang memutus silaturahim tu semua, amalan tidak diangkat oleh Allah Ta'ala.